Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernah tak kita terfikir orang yang kita cintai, orang yang kita percaya, orang yang kita tidur di sebelah setiap malam boleh menjadi orang hampir yang meragut nyawa kita sendiri? Hari ini saya nak kongsikan satu kisah sangat mengejutkan melibatkan seorang isteri, seorang suami dan soalan tentang insurans dan wang simpanan dan akhirnya membawa kepada cubaan pembunuhan. Sila tonton sampai habis kerana kisah ini bukan sekadar berita tetapi pengajaran besar buat kita semua, untuk semua pasangan suami isteri. Kejadian ini berlaku di Taman Ihsan Jaya, Johor Bahru. Menurut siasatan polis, seorang wanita bersama teman lelaki dipercayai merancang untuk membunuh suaminya sendiri ketika mangsa sedang tidur di rumah. Apa yang lebih mengejutkan, suami isteri itu sendiri yang membenarkan suspek lelaki masuk ke dalam rumah. Isteri tersebut memegang kaki mangsa, manakala rakan lelakinya menekuk muka mangsa dengan bantal sehingga mangsa hampir kehabisan nafas. Bayangkan tidur dalam keadaan paling lemah tanpa menyangka nyawa hampir diragut oleh orang paling dekat. Motif terbongkar. Siasatan polis mendedahkan satu perkara penting. Seminggu sebelum kejadian, isteri tersebut kerap bertanya tentang wang simpanan suami, caruman insurans, manfaat kewangan jika berlaku kematian, soalan demi soalan seolah-olah sedang mengira nilai nyawa seseorang. Inilah yang membuka mata pihak berkuasa bahawa kejadian ini bukan spontan tetapi dirancang. Namun Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi peluang hidup kepada mangsa. Mangsa melawan, berjaya melepaskan diri dan cubaan pembunuhan itu gagal. Jika mangsa lemah, jika mangsa tidak tersedar, jika mangsa tidak melawan, mungkin hari ini kisahnya berbeza. Wanita tersebut dan rakan lelakinya akhirnya ditahan polis. Kes disiasat di bawah cubaan membunuh. Satu kesalahan berat yang boleh membawa hukuman penjara panjang. Inilah akibat apabila nafsu menguasai akal, duit dijadikan tujuan perkahwinan dikhianati. Ini teguran ikhlas untuk kita semua. Jangan jadikan wang sebagai alasan menghalalkan kejahatan. Jangan khianati amanah perkahwinan. Jangan bermain dengan nyawa manusia. Perkahwinan bukan medan mengaut keuntungan, bukan pelan insurans, bukan alat untuk memenuhi nafsu tersembunyi. Jika sudah tidak berbahagia, berpisahlah dengan secara baik, bukan merancang kematian. Nasihat dan saranan untuk para suami, peka perubahan sikap pasangan. Jangan terlalu terbuka soal kewangan tanpa sebab. Lindungi diri dan keluarga. Untuk para isteri, setialah pada amanah perkahwinan. Jangan gadaikan maruah demi harta. Ingat, dosa ini bukan kecil. Untuk semua, cinta tanpa kejujuran membawa pada nafsu tanpa iman membawa kehancuran. Jadi kita tengok hari ini, memanglah manusia ini terdesak sanggup melakukan apa-apa saja. Janganlah kita ikut hawa nafsu. Setiap tingkah laku kita ni teguran untuk kita semualah. Semua kita ambil iktibar. Janganlah kita bertindak mengikut hawa nafsu. Janganlah kita jadikan dunia sebagai matlamat hidup, sebab baginda Nabi SAW bersabda, dunia sejunul mu'min wa jannatul kafir, aqama qal. Jadi dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafaro. Jadi kehidupan kita tak boleh nak ikut seperti mana orang kafaro ni hidup. Orang kafaro ni hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nak jadikan dunia ini seperti syurga, dan kehidupan mereka mestilah berfoya-foya sebab mereka tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai orang Islam kenalah
mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah jadikan kisah ini memberi pengajaran kepada anda. Tekan like sebagai tanda sokongan, subscribe channel ini kerana kami kongsikan kisah sebenar sebagai peringatan untuk masyarakat. Kongsikan video ini, mungkin ia menyelamatkan nyawa seseorang. Ingat, musuh paling berbahaya kadang-kala tidur di sebelah kita. InsyaAllah. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.